Assalamualaikum. Surah 50 ayat 30 mengingatkan, akan hari kami bertanya kepada neraka Jahannam, adakah engkau sudah penuh? Ia menjawab, adakah lagi sebarang tambahan? Kemudian surah 6 ayat 112 dan 116 mendefinisikan manusia syaitan. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut, melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta, gila. Kita kena mula dengan satu soalan paling asas. Manusia ini waras atau gila? Surah 68 ayat 6 menegaskan, siapakah yang gila di antara kamu? Sebab dalam kehidupan sebenar, orang gila tak boleh buat kontrak, dia tak boleh syahadat, dia tak boleh sign agreement, tak boleh urus harta, dan paling asas, tak boleh nikah, haram bernikah. Surah 2 ayat 221 dan surah 60 ayat 10 dah jelas. Hubungan suami istri pun tak sah kalau asas realiti tak betul. Jadi kalau nikah pun tak sah, dapat anak luar nikah. Dan macam mana nak buat kontrak sosial? Macam mana nak bina negara? Ini poin yang orang tak nampak. Dalam Quran, gila bukan sekadar sakit mental. Gila ialah hidup atas sangkaan. Surah 10 ayat 36. Gila ialah tak boleh beza fakta dan pendapat. Surah 3 ayat 7. Gila ialah ambil selain Allah, selain sunatullah dan realiti sebagai wali. Surah 3 ayat 28 dan 5 ayat 81. Maksudnya, dia hidup dalam sistem yang bukan realiti, sistem paper people atau ahli kitab, iaitu sistem ahli kitab bintang atau pluralism, benar kerana populariti, sistem ahli kitab bulan atau majoritarianisme, benar kerana majoriti, sistem ahli kitab matahari atau elitisme, benar kerana statisme. Itulah ertinya kafir. Hidup dalam people matrix, surah 30 ayat 30 hingga 32. Dan sebenar-benarnya kafir dalam surah 4 ayat 150 hingga 151. Sebaliknya, waras ialah Muslim. Mengikut definisi surah 3 ayat 64, Muslim bukan sekadar percaya. Muslim ialah tunduk kepada realiti. Sama ada secara sukarela atau secara terpaksa. Surah 3 ayat 83. Dia mesti tegakkan realiti. Dia hidup atas fakta. Dia ikut bukti. Dia ikut jalan bukti Rasulullah dalam surah 12 ayat 108 dan surah 34 ayat 46. Jadi sekarang kita faham asas gila tak layak kontrak. Waras layak kontrak. Dan di sinilah masuk sistem taubat. Taubat bukan rasa bersalah. Taubat ialah proses jadikan manusia waras semula. Kerana surah 95 ayat 4 hingga 8 dan surah 7 ayat 179 hingga 181 menegaskan manusia lahir ke dunia sebagai serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah, jadi gila, jadi ahli neraka, dan memerlukan sistem taubat atau kenal diri. Memerlukan sistem enlightenment. Jadi taubat ialah proses jadikan manusia waras semula. Dalam surah 2, ayat 159 hingga 161, Allah bagi 3 langkah. Kembali, perbaiki, jelaskan. Kita pergi satu-satu. Fasa pertama, kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada realiti. Surah 1 ayat 6 dan 6 ayat 87. Jalan lurus. Dan surah 42 ayat 52 hingga 53 jelaskan, itu sunnatullah, natural law. Maknanya, keluar dari sangkaan, masuk kepada fakta, masuk kepada realiti. Bila ini berlaku,
manusia keluar dari gila dan mula jadi waras. Hasilnya ialah takwa. Surah 5 ayat 8. Takwa bukan takut. Takwa ialah keadilan semula jadi. Ecological justice. Ini asas natural science. Realiti alam. Realiti hukum. Kalau tak buat step ini, Surah 5 ayat 68 dan Surah 2 ayat 137 menegaskan, masih gila, masih tak layak kontrak, masih tak layak bersyahadat. Masuk fasa kedua, perbaiki. Ini bukan sekadar jadi baik, ini tapis sistem. Surah 6 ayat 82, keamanan hanya datang bila tiada kezaliman. Dan Surah 58 ayat 14 hingga 22, dua kelompok mesti dipisahkan. Ini al-wala wal-bara. Di sini berlaku pemisahan besar, puak syaitan dalam surah 58 ayat 14 hingga 19. Puak Allah dalam surah 58 ayat 20 hingga 22. Satu sistem, puak syaitan dalam surah 6 ayat 112 hingga 116. Law of banking berasaskan kepentingan, berasaskan ilusi pemilikan, pemilikan keturunan iblis dalam surah 18 ayat 50 hingga 51. Satu lagi, law of trust, berasaskan amanah, berasaskan realiti, segalanya adalah pemilikan sunatullah. Surah 3 ayat 64 dan 5 ayat 68 jadi titik pemisah. Pemilihan melalui kontrak sosial negara. Kalau manusia tak buat pemisahan ini, dia masih dalam sistem lama, masih dalam syirik, masih dalam gila. Maka masih tak layak kontrak. Di sinilah zakat masuk. Zakat bukan duit. Zakat ialah sistem tapis. Tapis ideologi, tapis ekonomi. Dari sini terbina iman dan amal. Surah 22 ayat 78, 103 dan 90. Ini formal science, sistem berfikir, sistem membina, sistem rule of law versus rule by law, sistem lawful versus legal, sistem mahkamah. Masuk fasa ketiga, jelaskan. Ini paling penting. Kebenaran tak cukup dalam kepala, kena dibuktikan. Surah 6 ayat 83. Darjat naik dengan hujjah. Surah 12 ayat 108. Jalan Rasul ialah jalan bukti. Maknanya, kalau tak boleh buktikan, itu bukan kebenaran. Dan di sinilah mahkamah rakyat masuk. Surah 4 ayat 65 dan 10 ayat 47. Iman tak sah selagi tak masuk sistem hukum pembangunan taubat dalam surah 7 ayat 156 hingga 158. Sistem pengesahan dalam surah 3 ayat 81 hingga 85. Sistem pengesahan dalam surah 5 ayat 48 hingga 68. Ini sangat berat. Maksudnya, kalau hanya percaya dalam hati tanpa masuk sistem kehakiman atau kementerian taubat, maka masih belum sah. Di sinilah kontrak diuji. Menurut surah 46 ayat 13 hingga 16. Orang waras boleh berhujah, boleh masuk mahkamah, boleh buat kontrak, boleh nikah. Orang gila tak ada hujah, tak ada bukti, tak layak, tak tahu bernikah. Kemudian datang syura dan tawakal. Surah 3 ayat 159 dan 7 ayat 157. Ini bina masyarakat. Inilah social science. Sekarang kita nampak keseluruhan. Gila, kafir, hidup atas sangkaan, tak layak kontrak, waras, muslim, hidup atas realiti, layak kontrak. Taubat ialah proses. Kembali, jadi waras. Perbaiki, tapis sistem. Jelaskan, buktikan kebenaran. Dan bila tiga ini lengkap, baru boleh buat kontrak nikah, buat kontrak sosial, buat kontrak negara. Kalau tidak, semua kontrak tak sah. Ini maksud sebenar Islam yang telah hilang melebihi 1400 tahun. Inilah Islam sebenar yang disembunyikan oleh manusia
Menurut Surah 2 ayat 159 hingga 161, Surah 4 ayat 64 hingga 65 dan Surah 10 ayat 47. Bukan ritual, tapi sistem kewarasan manusia. Take a moment to examine the systems managing the world around you. Then consider a jarring possibility. Are the people running these systems actually legally and psychologically sane? Or, according to the standard in Surah 68, verse 6, is the global population suffering from a state of insanity? Human civilization relies on a baseline rule of competency. An insane person lacks the legal capacity to act. They are disqualified from signing contracts, managing wealth, or entering into a valid marriage, a principle of law established in Quran 2:221. Zoom out to the macro scale. If an individual lacking sanity cannot uphold a simple earthly agreement, we have to ask how humanity can build a valid nation or uphold a cosmic social contract if the general population is functionally unwell. Quranic gila, or insanity, is an epistemological failure. It describes the act of building an entire life on assumptions, as warned in Surah 10, verse 36, and mistaking human opinions for objective physical facts. Operating within this matrix of societal assumptions carries a specific legal consequence. It disqualifies a person from the divine contract. This framework categorizes anyone who rejects objective reality as a kafir, an incompetent party whose agreements are void. This means humanity has unconsciously signed onto a man-made matrix of rules. We have accepted a world of majoritarianism and elite consensus, assuming these human constructs represent the highest form of truth. This mass disqualification is rooted in specific legal fictions, such as the law of banking. By replacing natural law with birth certificates, debt, and paper fiction, these systems turn humans into eternal debtors, institutionalizing the very delusion that negates our legal standing as trustees of the earth. The push toward transhumanism and artificial global agendas further detaches us from reality. These initiatives seek to rewrite human nature, moving humanity away from its biological and ecological roots and into a digital, controlled environment. Participating in these systems strips away inherent human sovereignty. By submitting to these constructs, the population is reduced to what the Quran describes in Surah 95 as the lowest of the low. Operating within this delusional framework completely disqualifies us from God's law of trust, the natural agreement where humans act as stewards of the earth. To regain our standing, we require a formal legal protocol to restore our sanity. In this context, sanity means to submit entirely to objective reality and physical evidence, a standard set in Surah 12, verse 108. It is the alignment of actions with factual truth, whether they're involuntarily or because reality leaves no other choice. This redefines Tawbat. Rather than a feeling of guilt or a quiet apology, Surah 2, verses 159 to 161 describes Tawbah as a three-step legal rehabilitation process required to regain contractual eligibility. Step 1 is kambali, or return. This requires abandoning the tangled web of man-made rules and aligning with Sunnatullah. Failing to complete this first step keeps the individual legally insane. The path of natural law is rigid. It does not accommodate illusions. True sanity begins when your baseline reality is anchored in undeniable physical and ecological facts. Belief alone cannot achieve this. Only a return to the natural order restores legal standing. Once anchored, we move to step 2, perbaiki, or repair. This phase involves the active filtration and repair of corrupted systems, rather than generic good deeds. This process relies on al-wala ba-bara, the legal separation of two irreconcilable factions. It is a declaration that the system of truth and the system of delusion cannot coexist. On one side is the faction of delusion, driven by interest rates and the law of banking. On the other is the faction of reality, anchored in the law of trust and the responsibility of the human as a trustee. In this framework, zakat functions as an ideological and economic filter. It purges the system of exploitation and artificial leverage, clearing the debt of illusion to allow for a re-entry into the cosmic contract. Without the systemic filtration of these corrupted models, an individual cannot legally rehabilitate their status.
You must actively remove the exploitation to regain your role in the law of trust. The final step is jelaskan, or explain. Internal realization is insufficient. The truth must be materialized, documented, and publicly proven to have any legal weight. This documentation identifies the Mahkamah Rakyat, or the People's Court, as the platform for this proof. A person's faith and sanity are only legally valid when subjected to the rigorous logical scrutiny and evidentiary presentation required in Surah 4, verse 65. This legal standard has been consistent throughout history. This VMOSA chart demonstrates that prophetic missions were never about asking for blind belief. They were executed as structured, strategic campaigns built on objective evidence. Successfully completing this rehabilitation protocol restores a person's sanity. They become a competent participant in the law of trust, governed by this enduring legal constitution and blueprint of human sovereignty. Religion, understood through this protocol, is a formal science of thinking and a system of lawful justice designed to dismantle legal fictions. This leads to a final verdict. Surah 50, verse 30 describes a questioning of reality that every soul must face. To survive it, you must step out of the illusion, pass the rehabilitation protocol, and be prepared to present your hard evidence in the court of truth. The greatest prison that people live in is the fear of what other people think. What happened to me as a result of all the ridicule I went through is that I stepped out of the fear of what other people thought. And it's only when you do it that you realize what a prison you lived in before. And what it gave me was a personal understanding of how easy it is for a few to control the many. All you have to do is dictate the norms in society. What is considered right and wrong, moral and immoral, good and bad, sane and insane, possible and impossible. And you build what I call a hassle-free zone. And if you live your life within that zone of perception, belief, and what you say and think, then people will leave you alone because you're normal. Once you step out of that pen and you start to express your uniqueness, what the Illuminati have created is a whole human population of prison warders who are jumping on those that are stepping out of the norm. And it's interesting, when you get to the edge of that hassle-free zone in what you say and you think, you're not thinking, if I do, what about the head of the World Bank? What's he going to say if I do this? No. We're saying, what will my mother think? What about the guys down the bar and the people at work? What will they say? And what the Illuminati have done by creating the norms, they have created an absolute army of people to impose those norms on each other. Hai semua. Okey, hari ni kita nak bedah satu topik yang jujur cakap mungkin akan ubah 180 darjah macam mana korang tengok realiti hidup korang sekarang. Kita akan kupas satu teks sumber yang membincangkan perkara paling asas dalam diri manusia. Kewarasan. Korang tahu tak, teks ni bermula dengan satu amaran yang meremang bulu roma. Ia merujuk kepada surah 50 ayat 30 pasal hari kiamat nanti, di mana neraka Jahannam ditanya, adakah engkau sudah penuh? Dan neraka tu membalas, adakah lagi sebarang tambahan? Gila kan? Persoalannya, kenapa ramai sangat manusia terjerumus ke sana? Teks kita ni mencadangkan semuanya bermula dari satu soalan paling fundamental. Adakah kita ni sebenarnya waras? Serius? Cuba tanya diri sendiri sekarang. Kita ni waras atau sebenarnya gila? Ia nampak macam soalan main-main, tapi sumber teks kita memetik surah 68 ayat 6 yang lantang bertanya, siapakah yang gila di antara kamu? Untuk menjawabnya, teks ni bawa kita ke surah 6 ayat 112 dan 116. Ayat ni jelaskan, manusia ni kalau dia cuma ikut je telunjuk kebanyakan orang dekat muka bumi ni, mereka sebenarnya hidup bersandarkan sangkaan semata-mata. Mereka tak lain hanyalah berdusta. Maksudnya kat sini, kalau kita cuma ikut apa majoriti cakap dan terkeluar dari landasan realiti objektif, secara teknikalnya, kita ni gila. Okay, sekarang you might be wondering, so what? Kalau gila,
Ni yang menakutkan. Dalam sumber kita, gila ni bukan sekadar masalah kesihatan mental tau. Ia adalah satu status perundangan. Dalam realiti kehidupan sebenar, orang gila tak boleh buat kontrak. Dia tak boleh bersyahadah, tak boleh sign agreement, tak boleh urus harta dan paling asas, haram bernikah. Surah 2 ayat 221 dan surah 60 ayat 10 dah gariskan benda ni dengan jelas. Hubungan suami isteri pun jadi tak sah kalau asas realitinya tak betul. Bayangkan, kalau perkahwinan pun tak sah dan lahirnya anak luar nikah, macam mana kita nak buat kontrak sosial? Macam mana nak bina negara? Ini poin kritikal yang orang selalu terlepas pandang. Gambar ni secara cemerlangnya tunjukkan satu ironi sejarah yang sangat besar. Korang perasan tak? Orang yang sebenarnya sedar dan berpijak pada fakta realiti selalunya lah dituduh gila oleh masyarakat sekeliling yang tengah lena di ulit ilusi. Dunia kita ni sentiasa suap kita dengan retorik dan propaganda yang kedengaran logik tapi sebenarnya kosong. Jadi, bila ada manusia yang berfikir secara waras nak menolak ilusi-ilusi ni, mereka terpaksa berdepan dengan cemuhan dan dicop tak siuman. So, mari kita tengok balik apa sebenarnya definisi gila mengikut analisis struktur teks ni. Berdasarkan surah 10 ayat 36 dan surah 3 ayat 7, gila ialah bila seseorang tu hidup atas sangkaan semata-mata, dia gagal membezakan fakta objektif daripada pendapat. Dan lagi teruk, menurut surah 3 ayat 28 dan surah 5 ayat 81, gila ini bermaksud mengambil selain dari hukum alam atau sunnatullah sebagai wali. Maksudnya, korang secara sukarela menyerahkan diri untuk hidup dalam sistem yang tak berpijak pada realiti alam langsung. Terperangkap dalam dunia tanpa realiti inilah yang membentuk apa yang dipanggil sebagai people matrix atau matrix manusia. Teks ni merungkai 3 sistem ahli kitab yang penuh ilusi. Pertama, sistem pluralisme atau ahli kitab bintang, di mana kebenaran semata-mata diukur dari populariti. Kedua, sistem majoritarianisme atau ahli kitab bulan, di mana majoriti yang menentukan kebenaran. Ketiga, sistem elitism atau ahli kitab matahari, di mana kebenaran tu didiktet oleh golongan elitis atau statisme. Menurut surah 30 ayat 30 hingga 32 dan surah 4 ayat 150 hingga 151, duduk selesa dalam matriks inilah yang secara teknikalnya dipanggil sebagai kekufuran yang sebenar-benarnya. Sistem-sistem ilusi yang kita bincang tadi itu lah yang melahirkan struktur pemerintahan yang bergantung pada propaganda dan wang berbanding logik akal. Sistem macam ni dipertahankan sepenuhnya oleh kekuatan ilusi sokongan majoriti menolak ke tepi terus fakta objektif. Ia sekadar beri nafas baru kepada helah elitisme yang lama dan terus memastikan masyarakat jauh terpisah dari sebarang realiti perundangan yang benar-benar sah. Kalau macam tu, apa pula maksud waras? Mengikut takrifan surah 3 ayat 64, waras ialah menjadi seorang Muslim. Tapi tunggu, Muslim kat sini bukan sekadar tentang rasa percaya dalam hati. Muslim bermaksud tunduk sepenuhnya kepada realiti alam, tak kiralah secara sukarela ataupun secara terpaksa, macam disebut dalam surah 3 ayat 83. Orang yang waras mesti sentiasa menegakkan realiti, hidup atas fakta dan sentiasa ikut jalan bukti berpandukan rasionaliti seperti dalam surah 12 ayat 108. Bila korang bertindak atas fakta, fitrah alam ni, barulah status korang layak dan sah untuk sebarang kontrak perundangan. Kesimpulannya kat sini, kesahihan atau validity, apa jua kontrak kehidupan kita ni tak bergantung langsung kepada sistem undian manusia tau. Kesahihan yang sebenar bergantung mutlak kepada sunnatullah atau natural law yang dah ditetapkan oleh pencipta. Waras sejati bermakna kita sedar tak ada apa-apa akta mahupun suara majoriti di dunia ni yang boleh override realiti undang-undang semula jadi tu. Memandangkan teks surah 95 ayat 4 hingga 8 dan surah 7 ayat 179 hingga 181 menegaskan yang manusia ni lahir ke dunia pada peringkat serendah-rendah kejadian dan sangat mudah jadi gila dalam matriks ilusi, kita perlukan sistem pemulihan. Dan di sinilah masuknya konsep taubat. Ini satu perkara yang sangat mind-blowing. Teks ni redefine taubat bukan setakat rasa bersalah atau minta maaf. Taubat ialah satu proses enlightenment. Ia adalah proses perundangan yang sistemik dan ketat untuk jadikan manusia tu waras semula. Jadi, macam mana nak pulihkan kewarasan ni? Allah tak biarkan kita tergantung. Melalui surah 2, ayat 159 hingga 161, wujud satu pelan tindakan atau roadmap yang sangat clear. Ada 3 fasa, kembali, perbaiki dan jelaskan. Korang kena ingat, ini bukan sekadar motivasi rohani. Ini adalah langkah-langkah praktikal perundangan alam untuk escape dari matriks tu. Jom kita bedah satu persatu. Fasa pertama,
Kembali. Timbul soalan, nak kembali ke mana? Mengikut surah 1 ayat 6 dan surah 6 ayat 87, ia bermaksud kembali ke jalan lurus. Dan surah 42 ayat 52 hingga 53, perincikan jalan tu adalah sunnatullah atau natural law. Maknanya kat sini, langkah pertama kita kena berhijrah secara minda, keluar dari alam sangkaan masyarakat dan jejakkan kaki teguh di atas fakta realiti objektif. Bila anjakan ni berlaku, korang dah mula keluar dari zon gila tu dan pelan-pelan jadi manusia yang waras. Dan hasil dari proses kembali tadi adalah sesuatu yang dipanggil takwa. Ini satu lagi kejutan dari teks. Takwa kat sini diterjemahkan bukan sebagai emosi rasa takut, tapi sebagai keadilan semula jadi atau ecological justice. Ia bermaksud kita dah selari dengan asas sains semula jadi dan realiti hukum alam raya. Tapi, amaran dari surah 5 ayat 68 dan surah 2 ayat 137 sangat keras. Kalau korang tak ambil step kembali ni, korang masih dikira gila dan status korang kekal tak layak untuk pegang kontrak maupun syahadah. Seterusnya, fasa kedua, perbaiki. Fasa perbaiki ni bukan bermaksud suruh jadi sekadar orang baik-baik. Korang kena bertindak. Ini fasa memisahkan sistem. Fasa al-wala wal-bara mengikut surah 58 ayat 14 hingga 22. Di sini berlaku pertembungan dua dunia. Satu puak syaitan yang gunakan law of banking, sistem yang berpaksikan kepentingan faedah dan ilusi pemilikan berteraskan keturunan iblis. Satu puak Allah lagi berdiri dengan law of trust, iaitu sistem amanah yang berpijak pada realiti bahawa segalanya adalah pemilikan mutlak sunnatullah. Melalui surah 3 ayat 64 dan 5 ayat 68, korang diwajibkan buat pemisahan sistem ni. Kalau tak buat, korang masih terperangkap dalam sistem syirik dan gila yang lama. Dalam urusan menapis sistem dan membersihkan diri kita dari syirik ni, teks mengangkat fungsi zakat. Tolong betulkan pemahaman kita. Zakat tu bukan sekadar kepingan duit. Ia adalah satu sistem penapis gergasi. Ia menapis ideologi dan sistem ekonomi korang untuk buang segala ilusi, ini hak milik aku, dan menyelaraskan kita dengan realiti fitrah. Dari proses penapisan berterusan inilah, perlahan-lahan wujudnya asas iman dan amal yang sebenar mengikut surah 22. Keseluruhan fasa kedua ni menuntut kita membangunkan satu sains formal. Ia satu disiplin pemikiran untuk membezakan yang hak dan yang batil secara perundangan. Kita mesti berani memilih rule of law atau realiti alam yang sah dan tolak rule by law atau sekadar akta rekaan manusia yang cuma nampak elok atas kertas. Ia menolak ilusi sistem mahkamah fiksyen dan mengutamakan realiti lawful berbanding yang sekadar legal. Dan akhirnya, fasa kemuncak kita. Fasa ketiga, jelaskan. Dengar sini elok-elok. Fasa ni adalah fasa yang paling kritikal sekali. Teks kita menegaskan di dalam surah 6 ayat 83 bahawa darjat akan naik melalui hujah. Dan surah 12 ayat 108 jelas beritahu jalan Rasul ialah jalan bukti. Maknanya, kebenaran tu tak cukup setakat korang simpan diam-diam dalam kepala otak korang. Ia mesti boleh disahkan secara objektif. Realitinya, kalau korang tak boleh bentangkan dan buktikan fakta tersebut kepada umum, ia belum layak dipanggil sebagai satu kebenaran yang sah. Kat sinilah masuknya kepentingan apa yang teks rujuk sebagai mahkamah rakyat. Jangan silap faham, ini bukan birokrasi, ini adalah platform medan kehidupan di mana hujah dibentangkan dan dibuktikan berlandaskan realiti alam, bukan diukur melalui populariti. Ia ruang amali di mana tahap kewarasan akal, keadilan dan kesahihan dakwaan kita diuji di hadapan mata masyarakat. Kalau kita tengok surah 4 ayat 65 dan surah 10 ayat 47, mesej dia amat padu dan merisaukan. Iman atau kepercayaan korang tu secara asasnya kekal tidak sah dari segi perundangan universal selagi ia tak masuk ke dalam sistem pengesahan dan pembuktian awam ni. Tanpa step pengesahan taubat ni, kita kembali ke petak pertama tadi, individu tu masih tak siuman dan gagal diiktiraf di sisi realiti fitrah. Sesi kupasan teks kita hari ini memang betul-betul merobek zon selesa kita kan? Kita bermula dengan bertanya status asal kita, sama ada kita sebenarnya manusia waras atau gila di sisi perundangan alam, dan berakhir dengan langkah perundangan taubat yang menuntut pembuktian tanpa kompromi. Kita diwajibkan keluar dari sekadar menjadi sang pengikut kepada pendirian sains formal berserta bukti. Persoalan terbesar saya untuk korang pada penghujung analisis ni, adakah korang dah betul-betul sedia nak melangkah keluar dari matriks dan membuktikan kebenaran di mahkamah realiti yang
tertinggi, fikir-fikirkanlah dengan sedalamnya. Terima kasih sebab sentiasa sudi melapangkan minda bersama saya dan teruskan pencarian ilmu yang sejati. Cuba anda bayangkan senario ni. Anda pakai baju Melayu yang kemas, duduk bersila dekat depan Tok Kadi. Situasi yang agak mendebarkan. Ya, memang berdebar. Semua ahli keluarga sedang tersenyum memandang anda. Anda dah bersedia untuk lafazkan akad nikah. Okey. Atau mungkin senario yang lebih moden sikit. Anda sedang duduk di kerusi empuk dalam pejabat bank, pen dah di tangan, anda dah sedia nak sign kontrak pinjaman rumah pertama anda. Semua nampak normal kan? Betul. Tapi tiba-tiba, dari sudut perundangan kosmik, ada satu amaran keras yang membatalkan segalanya. Ia berbunyi macam ni. Kontrak ini tidak sah. Individu ini diisytiharkan tidak waras. Wow, maknanya semua dokumen tu terus terbatal. Ya, semua terbatal. Perkahwinan anda tak sah dan mengikut logik dokumen ini, anak luar nikah. Dan bagaimana pula anda nak buat kontrak sosial atau bina negara kalau status anda sendiri tak waras? Itu satu permulaan yang sangat provokatif. Sebab ia terus meruntuhkan apa yang kita sangka sebagai realiti harian kita selama ni. Tepat sekali. Selamat datang ke sesi penerokaan mendalam kita hari ini. Misi kita untuk sesi ini adalah nak rungkai satu susunan dokumen yang sangat luar biasa. Teks ni gabungkan falsafah, tafsiran teks Al-Quran, sistem ekonomi dan perundangan. Dan ia gabungkan semua tu untuk tanya satu soalan yang sangat berat. Soalannya, adakah umat manusia hari ini secara perundangannya waras atau kita sebenarnya sedang gila? Dan gila dekat sini bukan merujuk kepada penyakit mental dari segi perubatan tau. Kejap, sebelum kita masuk bab tu, saya nak petik satu ayat dari sumber kita. Dalam surah 50 ayat 30, ia beri peringatan tentang hari neraka Jahanam ditanya, adakah engkau sudah penuh? Dan neraka jawab, adakah lagi sebarang tambahan? Ya, betul. Dan teks tu kaitkan dengan surah 6 ayat 112 dan 116 yang mendefinisikan manusia syaitan. Kalau anda ikut kebanyakan orang kat muka bumi ni, mereka akan sesatkan anda dari jalan Allah. Sebab mereka cuma ikut sangkaan semata-mata kan? Sangkaan dan pendustaan. Jadi okey, mari kita rungkai perkara ni. Kita mula dengan soalan paling asas dari surah 68 ayat 6. Siapakah sebenarnya yang gila di antara kita? Ini yang paling menarik bila dokumen ni sebut gila. Buang jauh-jauh gambaran tentang ward psikiatri atau depresi klinikal tu. So, dia bukan masalah kesihatan otak lah ni. Sama sekali bukan. Ia adalah diagnosis perundangan dan spiritual. Macam yang anda sebut tadi, orang gila tak boleh buat kontrak. Mereka tak boleh syahadat, tak boleh urus harta. Dan haram bernikah kan? Berdasarkan surah 2 ayat 221 dan surah 60 ayat 10. Betul. Hubungan tu tak sah kalau asas realiti mereka dah rosak. Kalau asas kehidupan seseorang tu palsu, maka sebarang kontrak sosial dan pembinaan negara yang dia buat pun automatik terbatal. Okey, tunggu sekejap. Kalau gila ni bukan masalah mental perubatan, apa definisi sebenar gila dalam dokumen ni? Dokumen ni perincikan bahawa gila bermaksud hidup sepenuhnya atas sangkaan. Ini berdasarkan surah 10 ayat 36. Hidup atas sangkaan, maknanya tak berpijak di bumi nyata lah. Ya, gila ni maksudnya orang tu tak boleh nak bezakan antara fakta dan pendapat. Dalam surah 3 ayat 7 ada disentuh hal ni. Dan paling kritikal, kegilaan ni berlaku bila manusia ambil pelindung selain sunatullah dan realiti. Oh, ini yang merujuk kepada surah 3 ayat 28 dan surah 5 ayat 81 tu. Tepat. Maksudnya mereka hidup dalam satu sistem yang bukan realiti. Sumber kita panggil benda ni sebagai sistem paper people. Paper people, ahli kitab kertas. Kenapa kertas? Adakah ini merujuk kepada sistem birokrasi atau sistem wang kita hari ini? Kedua-duanya. Ia merujuk kepada manusia yang percaya sepenuhnya pada sistem matriks yang dicipta manusia, bukan alam. Dan teks ni bahagikan ilusi ni kepada 3. Okey, apa 3 ilusi tu? Pertama, sistem ahli kitab bintang atau pluralism. Maksudnya, masyarakat percaya sesuatu tu benar semata-mata sebab ia popular. Macam media sosial sekarang ni lah kan. Kalau ramai orang share dan like, benda tu terus dianggap fakta. Sebijik macam tu.
Yang kedua, sistem ahli kitab bulan atau majoritarianism. Kebenaran ditentukan oleh jumlah undian majoriti. Jadi kalau 51% orang setuju benda salah tu betul, ia automatik jadi betul dalam kepala mereka. Tangan dengan hukum alam. Dan yang ketiga ialah sistem ahli kitab matahari. Ini elitisme atau statisme. Sesuatu tu dianggap benar semata-mata kerana ia ditetapkan oleh golongan elit atau pemerintah. Oh wow. Jadi orang yang hidup dan patuh dalam matriks populariti, majoriti dan arahan elit ni, inilah yang didefinisikan sebagai gila. Ya, dan dalam teks asal, inilah definisi sebenar bagi kafir. Hidup dalam people matrix ni. Ia berdasarkan surah 30, ayat 30 hingga 32 dan diperjelaskan lagi dalam surah 4, ayat 150 hingga 151. Kejap. Saya kena menyampuk kat sini, kalau majoriti manusia hidup dalam people matrix ni, maksudnya macam percaya buta-buta pada sistem utang bank sebagai realiti mutlak. Adakah sumber ni mendakwa yang hampir seluruh dunia hari ini sedang gila dan sebenarnya tak layak buat sebarang kontrak? Secara terang dan jelas ya, itulah dakwaan sumber ni. Kalau anda gila, anda hilang kelayakan buat kontrak. Habis tu, siapa yang waras? Yang waras, mengikut definisi dokumen ni, dalam surah 3 ayat 64 adalah Muslim. Tapi bukan sekadar bawa gelaran. Muslim yang macam mana tu? Muslim dekat sini bermaksud seseorang yang benar-benar tunduk kepada realiti dan fakta. Sama ada mereka buat tu secara sukarela atau terpaksa, macam yang disebut dalam surah 3 ayat 83. Maksudnya, dia mesti berpegang teguh pada fakta alam lah ni. Tepat sekali. Orang yang waras akan ikut jalan bukti, jalan Rasulullah. Dalam surah 12 ayat 108 dan surah 34 ayat 46. Ia tekankan pasal ikut bukti. Jadi hanya manusia waras ni sahaja yang layak mengikat kontrak. Okey, ini buatkan minda saya berpusing sikit. Kalau manusia dilahirkan ke dunia di peringkat yang paling rendah, macam dalam surah 95 ayat 4 hingga 8 dan surah 7 ayat 179 hingga 181. Yang mana mereka terdedah untuk jadi ahli neraka dan terperangkap dalam kegilaan sistemik ni. Ya, macam mana kita nak keluar? Maksud saya, macam mana nak jadi waras semula? Mesti ada jalan keluar kan? Sudah tentu. Dan di sinilah masuknya satu sistem yang cukup mendalam. Ia dipanggil sistem taubat. Di sinilah ia jadi sangat menarik untuk saya. Sebab bila kita dengar perkataan taubat, Mesti terbayang menangis atas sejadah kan? menangis kenangkan dosa. Tapi dalam sumber ni, taubat tu bukan sekadar rasa bersalah emosi. Ia sebenarnya satu sistem pencerahan, satu enlightenment system untuk jadikan kita waras balik. Betul. Ia satu proses perundangan untuk memulihkan kapasiti mental kita. Ada 3 langkah spesifik berdasarkan surah 2 ayat 159 hingga 161. 3 langkah. Okey, jom kita bedah satu-satu. Langkah pertama adalah kembali. Tapi, kembali kepada apa? Kalau kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, kembali di sini bermaksud kembali kepada realiti. Kembali ke jalan yang lurus. Berdasarkan surah 1 ayat 6 dan surah 6 ayat 87 tu ya? Ya, dan surah 42 ayat 52 hingga 53 jelaskan lagi bahawa jalan lurus tu adalah sunnatullah, natural law. Hukum alam, maknanya kita kena keluar dari segala sangkaan tu dan masuk semula berpijak kepada fakta universal. Tepat sekali. Bila ini berlaku, manusia keluar dari ilusi kegilaan tadi dan mereka mula jadi waras. Dan hasil daripada proses kembali ni ialah takwa seperti dalam surah 5 ayat 8. Dan teks ni sebut takwa bukan bermaksud takut kan? Ya, ini satu sudut pandang yang sangat segar. Dokumen ini terangkan yang takwa ialah keadilan semula jadi atau ecological justice. Ia adalah asas sains natural dan realiti alam. Okey, cuba anda dengar ni. Biar saya buat satu analogi. Ia seolah-olah anda terjaga dari satu mimpi yang sangat panjang. Dalam mimpi itu logiknya mungkin merepek, tapi anda percaya bulat-bulat. Bila anda terjaga, anda berhenti percaya logik mimpi itu dan mula nampak realiti fizikal yang sebenar, macam hukum graviti. Analogi yang sangat bagus. Kalau anda tak ambil langkah pertama ni untuk sedar, seperti yang ditegaskan dalam surah 5 ayat 68 dan surah 2 ayat 137. Maknanya anda masih tidur, masih gila dan segala lafaz syahadat atau kontrak anda masih lagi tak sah di mahkamah kosmik. Betul. Tapi terjaga dari mimpi tu baru langkah pertama. Anda tak boleh cuma duduk dan perhatikan je. So kita kena masuk fasa kedua, perbaiki. Ya, perbaiki.
Dan tolong ingat, ini bukan bermaksud sekadar jadi orang baik-baik je. Bukan setakat tolong orang melintas jalan kan? Ia bermaksud menapis sistem di sekeliling kita secara radikal. Sebab surah 6 ayat 82 menyatakan, keamanan hanya datang bila tiada kezaliman. Jadi, ini bawa kita kepada konsep yang besar ni, al-wala wal-bara, dalam surah 58 ayat 14 hingga 22. Pemisahan dua kelompok secara mutlak. Ya, pemisahan mesti berlaku. Di satu sisi, kita ada puak syaitan. Mereka ni beroperasi atas dasar kepentingan, atas ilusi pemilikan. Teks ni panggil ia law of banking. Law of banking. Ini merujuk kepada sistem keturunan iblis dalam surah 18 ayat 50 hingga 51 tu kan. Yang percaya mereka adalah tuan punya dunia ni. Ya, manakala di pihak satu lagi ialah puak Allah. Mereka beroperasi di bawah law of trust. Dalam sistem ni, segalanya berasaskan amanah. Pemilikan mutlak hanyalah milik sunnatullah. Pemisahan ni ditegaskan dalam surah 3 ayat 64 dan surah 5 ayat 68, betul? Betul. Pemisahan melalui kontrak sosial. Kalau manusia tak buat pemisahan ni, mereka sebenarnya masih duduk dalam sistem lama, masih syirik, masih gila. Dan tak layak buat kontrak lagi. Jadi, apa maksud semua ini secara praktikal untuk anda yang sedang mendengar? Dekat sinilah instrumen zakat dimainkan. Tapi zakat ni bukan bermaksud duit kan dalam konteks ni. Zakat ni dibingkaikan sebagai satu sistem penapisan ideologi dan ekonomi. Macam mana tu? Zakat di sini adalah satu sistem pemikiran sains formal. Dari sinilah terbinanya iman dan amal macam yang disebut dalam surah 22 ayat 78, 103 dan 90. Jadi ia membina daya fikir untuk membezakan sistem kan? Antara rule of law dengan rule by law? Tepat. Rule of law, iaitu undang-undang alam semula jadi, berbanding rule by law, undang-undang ciptaan manusia elit yang menindas. Zakat menapis sistem lawful yang sah di sisi alam dengan sistem legal yang cuma sah di atas kertas parlimen manusia. Wah, ini memang berat tapi sangat masuk akal. So, kalau kita berjaya menapis minda kita dengan zakat ni, barulah kita berpisah dari sistem lama tu, kan? Pada saya, ini langkah paling klimaks. Sebab tahu kebenaran dalam kepala secara senyap-senyap tu tak cukup. Memang tak cukup. Ini menimbulkan satu persoalan penting. Surah 6 ayat 83 menjelaskan yang darjat manusia tu dinaikkan dengan hujah. Maknanya, anda kena buktikan. Ya. Surah 12 ayat 108 pun kata, jalan Rasul ialah jalan bukti. Kalau kebenaran tu tak boleh dibuktikan dengan logik dan fakta, itu bukan kebenaran yang kukuh. Di sinilah dokumen ni bawa masuk konsep mahkamah rakyat. Saya cukup teruja dengan bahagian ni. Berdasarkan surah 4 ayat 65 dan surah 10 ayat 47, iman tu tak sah tau selagi tak masuk ke dalam sistem pengesahan taubat ni. Ya, hukum pembangunan taubat ni sangat penting. Ia ada diterangkan dalam surah 7 ayat 156 hingga 158. Ia adalah proses pengesahan. Dan proses pengesahan ni juga ada dalam surah 3 ayat 81 hingga 85 dan surah 5 ayat 48 hingga 68 kan? Cuba bayangkan macam ni. Ia macam anda berada dalam satu perbicaraan di Mahkamah Agung. Okey? Anda tak boleh sekadar berdiri depan hakim dan cakap, "Yang Arif, saya tahu di dalam hati saya yang sistem bank ni salah. Saya tahu ini kebenaran." Hakim takkan terima hujah emosi macam tu. Kesaksian anda akan ditolak. Anda kena bentangkan hujah, bukti logik dan fakta sains ekologi untuk lawan sistem ilusi yang menindas tadi. Kalau anda gagal jelaskan dengan bukti, anda belum benar-benar waras di sisi perundangan ni. Sangat tepat. Iman anda perlu dibuktikan di mahkamah rakyat. Kita dah lalu satu penerokaan yang luar biasa hari ini. Kalau kita rumuskan, bermula dari pendedahan bahawa kegilaan tu sebenarnya adalah bila kita terima realiti palsu tanpa usul periksa dan tanpa bukti. Ya, terperangkap dalam matriks orang-orang yang buat undang-undang atas kertas semata-mata. Sehinggalah kepada bagaimana sistem taubat tu sebenarnya direka bentuk sebagai satu proses perundangan untuk pulihkan minda dari kembali pada realiti sunatullah, menapis sistem rosak melalui zakat hinggalah berhujah bawa bukti. Dan semua ni bertujuan nak jadikan kita layak semula mengikat kontrak sebagai pemegang amanah di bumi. Jadi soalan saya kepada anda di luar sana, setiap hari anda bersetuju dan sign macam-macam kontrak sosial.
Dari hal kewangan sampailah kepada berita yang anda scroll setiap pagi. Persoalannya, adakah anda benar-benar waras dan berpijak pada realiti atas kadar hidup selesa dalam people matrix? Ini bawa kita kepada satu pemikiran provokatif untuk anda renungkan. Memandangkan kebenaran mesti dibuktikan dengan hujah dalam mahkamah rakyat dan kebenaran tu bukan bergantung pada siapa paling popular. Apa akan terjadi pada masa depan yang tak lama lagi bila AI atau kecerdasan buatan dan algoritma moden mula mencipta fakta dan menentukan realiti majoriti yang baru? Itu satu situasi yang menyeramkan. Kalau mesin yang cipta realiti itu, adakah anda mempunyai hujah berasaskan sunnatullah yang cukup kuat untuk buktikan kewarasan anda? Atau adakah anda akan terpaksa menyerahkan kewarasan anda bulat-bulat kepada sistem algoritma tersebut? Adakah anda bersedia berhujah dengan bukti alam atau rela terus diisytiharkan gila dalam dunia buatan mereka? Sesuatu yang sangat berat untuk anda fikirkan. Sesi kita berakhir di sini. Terima kasih kerana bersama kami.